Ada sebahagian manusia yang dikurniakan harta yang banyak, harta yang melimpah, dan ada sebahagian manusia cuma dikurniakan oleh Allah qadar harta yang sederhana dan mencukupi bagi dirinya. Tak kurang yang dikurniakan harta yang kita keloi sebagai cukup-cukup makan. Begitu jugalah dengan perkara-perkara yang lain. Bila kita menyebut tentang soal harta dan keberadaan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, di dalam agama kita bukanlah sesuatu yang diharamkan ataupun sesuatu yang dilarang untuk manusia mencari harta. Bahkan mencari harta ini adalah merupakan suatu tuntutan. Sebagai manusia kita nak meneruskan kehidupan, nak melangsungkan kehidupan memerlukan kepada harta. Tetapi harta ini sekadar untuk apa? Sekadar untuk memberi kekuatan, sekadar untuk memudahkan urusan ataupun kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Dia bukan adalah tujuan ataupun benda yang paling penting dan utama di dalam hidup. Kerana di dalam agama kita yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah, ialah untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba mengejar sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih abadi, iaitu kehidupan di akhirat kelak. Manakala harta-harta yang kita rasa sesuatu yang menguntungkan, harta-harta kita rasa sesuatu yang memberikan kepuasan dalam hidup kita, akan kita tinggalkan sebaik saja kita meninggalkan dunia ini. Tak kira banyak mana harta yang kita ada, dia bukan nak dibawa sekali masuk dalam lubang kubur. Tak kira setinggi mana pangkat yang kita jawat, yang kita sandang, yang kita ada, dia bukan nak bawa sekali masuk dalam lubang kubur. Dan inilah yang harus diberi perhatian. Sebagaimana yang saya sebut, harta tu tak salah, tetapi dia bukan menjadi tujuan yang besar dan tujuan utama hidup kita sebagai orang Islam. Dia cuma untuk memudahkan urusan kelangsungan hidup kita. Dan apa yang lebih patut kita tahu ialah janganlah kurniaan-kurniaan dan anugerah Allah tadi kita jadikan suatu bentuk sebagai bermegah-megahan. Maksudnya bila Allah bagi kita harta lebih sikit daripada orang lain, jangan kita jadikan harta itu untuk kita bermegah-megahan kepada orang lain. Lihat aku duit banyak, lihat aku harta bertimbung, lihat aku saham naik hari-hari, lihat aku rumah bertingkat-tingkat, lihat aku kereta 2-3 biji, lihat aku motor tak tahu nak naik hak mana. Jadi itu adalah bentuk nikmat yang Allah bagi, dan kita patut mensyukuri akan nikmat tersebut. Allah bagi, kita bersyukur. Tetapi sekiranya yang kita buat menjadikan alat-alat tersebut sebagai satu bahan, sebagai satu alat untuk kita bermegah kepada sesama saudara kita khususnya, atau kepada manusia lain, ini satu kesalahan. Kita bermegah-megah dengan harta lantas kita menghina orang lain. Kita bermegah-megah dengan harta lantas kita merendah-rendahkan kedudukan kehidupan orang lain. Ini satu kesalahan. Dan kita perlu beringat sampai mana kita boleh jaga dan pelihara harta kita. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dimasukkan oleh Allah ke dalam liang lahat, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ada satu riwayat yang datang daripada Imam Ibnu Abi Hatim, satu riwayat yang panjang, tetapi riwayat ini sampai kepada Ibnu Zaid bin Aslam an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaakumut takatsur anit ta'ah
hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakumul maut. Ada satu riwayat daripada Ibnu Abi Hatim yang riwayat ni sampai kepada Ibnu Zaid bin Aslam yang meriwayatkan daripada bapa dia. Satu hari dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu dalam bentuk Rasulullah membacakan ayat daripada surah At-Takatsur ini. Rasulullah baca, alhaakumut takatsur anit ta'ah hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakumul maut. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu anit ta'ah, daripada apa? Daripada melakukan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang terlampau bermegah-megah dengan harta, dengan anak-anak, dengan pangkat dan dengan sesuatu yang semisal dengannya, maka akan menyebabkan dia lari daripada tujuan sebenar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok dalam ayat yang lain sebagai contoh, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tiadalah aku menjadikan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini antara ayat-ayat yang mengandungi sisi perintah daripada Allah. Tujuan manusia dijadikan ni untuk beribadah kepada Allah. Jadi bila sebut kalimah ibadah di sini, jangan kita menyangka bahawa ibadah ini hanya melibatkan ibadah-ibadah yang berbentuk penyembahan ataupun ritual semata-mata. Dalam Islam, makna ibadah ini begitu besar dan luas. Jangan kita hanya nampak semayang saja ibadah, jangan kita nampak puasa saja ibadah, jangan kita nampak zakat dan pi haji saja ibadah. Sedangkan apa yang kita sebutkan dari sudut kurniaan tadi juga boleh membawa jalan ibadah kita kepada Allah. Sebagai contoh, harta yang banyak tadi, bagaimana untuk kita mengelakkan harta ni menjadikan kita sebagai manusia yang bermegah-megah pada orang lain. Kita nak jadikan benda yang sama tu satu kebaikan dalam diri kita, satu kebaikan dalam hidup kita. Guna benda yang sama dengan meniatkan dia pada jalan Allah, dia jadi ibadah. Dah kita harta banyak, maka bersedekahlah ibadah. Dah kita harta banyak, maka berwakaflah ibadah. Dah kita harta banyak, binalah pusat-pusat untuk tarbiyah anak-anak muda dan remaja, bina rumah-rumah anak yatim, bina rumah-rumah tertentu untuk kebaikan dan kegunaan umat Islam secara umum. Dia jadi ibadah. Berbanding dengan kita gunakan tadi sebagai tujuan untuk bermegah kepada orang lain, dan ini lebih menjauhkan ketaatan kita kepada Allah. Sama seperti macam kita sebut pangkat dan jawatan. Bila kita bekerja dalam dunia hari ini, dia tak boleh lepas daripada pangkat dan jawatan. Walaupun sesimpel-simpel kerja yang kita ada. Minta maaf saya sebut, bukan kita nak merendahkan orang, bukan kita nak menghina orang lain. Hatta kita sebagai penyapu sampah di tepi-tepi jalan, itu adalah jawatan. Jawatan apa? Tu kerja kita sebagai tukang sapu tepi jalan. Kita kerja apa? Cleaner. Itu satu jawatan. Jawatan ini ada yang rendah, ada yang sederhana, ada yang tinggi. Dalam mana-mana konteks dunia hari ini, jawatan tu ada. Lebih-lebih lagi sekiranya Allah bagi rezeki lebih pada kita, kita menyandang sesuatu jawatan yang dibangga-banggakan oleh manusia hari ini. Contoh yang besar-besar, jadi pengarah-pengarah tertentu, jadi pengurusi-pengurusi tertentu, jadi manager, jadi CEO, jadi tu, jadi ni. Itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Dan kita berharap dengan diletakkan kita di tempat-tempat tersebut, biarlah sesuai dengan kadar kemampuan kita.
Maksudnya bila kita bekerja di satu-satu tempat, orang letak kita dengan pangkat tertentu, jawatan tertentu, biarlah pangkat dan jawatan tersebut berbaloi dengan kemahiran yang kita ada, dan kita boleh buat kerja sungguh dengan kemahiran yang kita ada itu. Jadi ini tak jadi masalah. Kita duduk di satu tempat sesuai dengan kemahiran kita. Pasal apa dia letak jawatan tu? Memang kepakaran dia, memang kemahiran dia, memang kebolehan dia. Itu diperakui. Tetapi yang jadi masalah bila pangkat ini dijadikan satu bentuk kemegahan. Bila mana kita duduk di tingkat pangkat yang teratas, jumpa orang bawah-bawah, kita hina mereka. Bila jumpa orang bawah-bawah, kita remehkan mereka. Bila jumpa orang bawah-bawah, orang bagi salam, salam pun tak mau jawab. Orang teguk kita, masam muka, paling muka kok lain. Ni yang jadi masalah. Biarpun jawatan kita tinggi, kehidupan kita sebagai hamba Allah seperti biasa. Sebab ingat, dalam hidup ini kita ada hablum minallah dan satu lagi hablum minan nas. Ada hubungan yang kita perlu jaga, iaitu dengan pencipta. Ada hubungan yang kita perlu jaga sesama manusia, khususnya lebih-lebih lagi kepada saudara yang sama agama dan akidah dengan kita. Jangan sesekali pangkat kita, jawatan tertentu kita menyebabkan kita merendah-rendah dan meremeh-remehkan orang lain. Ini bukan satu bentuk sifat yang diajarkan dalam agama.